Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di KS Lina Channel. Hari ini saya nak memasak nasi goreng yang simple-simple sahaja. Gunakan je sahaja bahan-bahan yang ada. Yang pastinya cepat dimasak, sedap dimakan. Jomlah bersama-sama tengok cara saya membuat nasi goreng ini. Masukkan minyak masak secukupnya ke dalam kuali. Bila minyak masaknya dah panas, masukkan pula irisan bawang merah. Masukkan irisan bawang putih pula. Tumis sehingga bawang merah dan juga bawang putihnya agak garing. Bawang merah dan juga bawang putihnya saya agak-agak sahaja. Nak dilebihkan pun boleh juga. Lagi sedap kan? Kalau nak ditumbuk bawang merah dan juga bawang putihnya pun boleh juga. Nak senang, hiris-hiris saja. Okey, dah garing dah bawang merah dan juga bawang putihnya. Masukkan pula telur. Nak masukkan lebih pun boleh juga. Kacau-kacau. Kacau-kacau sehingga telurnya hancur. Okey dah ni. Kemudian masukkan pula lobak. Iris-iris saja lobaknya. Tambahkan juga kacang panjang. Nak ada rasa pedas, masukkan pula cili padi. Kemudian masukkan pula ikan kembung goreng. Ambil isi ikan kembung gorengnya. Nak lagi sedap boleh saja ditambahkan lagi isi ikan kembung. Kacau-kacau semuanya sehingga sebati. Bila dah tercampur semuanya, baunya memang sangat-sangat sedap. Kacau-kacau sebentar lagi. Tambahkan garam secukupnya. Pati cendawan juga secukupnya. Masukkan pula lada sulah. Tambahkan gula secukupnya. Kacau-kacau semuanya sehingga sebati. Kemudian bolehlah dimasukkan pula nasi. Nasi ni saya masukkan 1 pinggan yang besar. Kacau-kacau sehingga sebati. Baunya sememangnya sangat-sangat sedap. Teruslah dikacau-kacau lagi. Bolehlah rasa, kalau tak cukup masin boleh saja ditambahkan lagi garam. Rasa kena ikut cita rasa masing-masing. Barulah sedap kan? Terus dikacau-kacau lagi sehingga sebati. Gunakan api agak besar supaya nasi gorengnya nanti akan terlerai-lerai dan cantik. Senang je kan nak masak nasi goreng ni. Kalau ada lebihan ikan kembung goreng, bolehlah masak nasi goreng macam ini. Sedap tau. Sesekali kita buat menu macam ini. Sekarang nasi goreng ikan kembungnya pun dah masak dan siap. Bolehlah dihidangkan. Saya harap semuanya sudi mencuba. Selamat mencuba. Terima kasih.